Selamat datang ke sesi penerangan kita hari ini. Kita akan menyelami salah satu khazanah semula jadi yang paling epik dan bernilai tinggi di Malaysia, sumber hutan kita. Dari kanopi hijau yang terbentang seluas mata memandang, sehinggalah kepada wira-wira yang bermati-matian melindungi ekosistem ini. Jom kita mulakan penerokaan ini. Okey, peta perjalanan kita ringkas sahaja. Kita ada 5 fokus utama hari ini. Pertama, definisi dan taburan. Kedua, nilai hutan. Ketiga, kita tengok perbezaan antara pemeliharaan dan pemuliharaan. Keempat, tapak Ramsar dan Geopark. Dan akhir sekali, penjaga hutan. Bahagian pertama, definisi dan taburan. Mari kita rungkaikan apa sebenarnya kawasan hijau yang besar ini dan di manakah letaknya di negara kita. Tapi sebelum kita pergi lebih jauh, cuba tanya diri anda soalan asas ini. Apa sebenarnya sumber hutan? Adakah ia sekadar himpungan pokok-pokok atau sesuatu ekosistem yang jauh-jauh lebih kompleks? Secara rasminya, sumber hutan ini diklasifikasikan sebagai sumber boleh baharu. Ia merangkumi kawasan luas yang dipenuhi pelbagai jenis flora dan fauna semula jadi, termasuklah elemen fizikal seperti sistem sungai dan gunung ganang. Dan tahu tak kenapa hutan kita tumbuh dengan begitu subur? Puncanya adalah iklim khatulistiwa Malaysia yang panas dan lembap sepanjang tahun, ditambah pula dengan hujan yang lebat. Inilah enjin semula jadi yang betul-betul menghidupkan ekosistem kita. Sekarang, mari kita tengok betapa luar biasanya skala hutan kita. Sarawak mendahului dengan kawasan penutup hutan yang sangat-sangat besar, mencecah 8.23 juta hektar. Ia diekori rapat oleh Semenanjung Malaysia dengan 5.84 juta hektar dan Sabah dengan 4.49 juta hektar. Angka-angka ini memang membuktikan betapa luasnya sumber alam yang kita miliki. Cuba bayangkan berjuta-juta hektar dari itu penuh dengan rimbunan kanopi hijau yang lebat. Dan hutan kita ni bukan setakat besar fizikalnya tapi ia menyimpan sejarah purba yang masih utuh. Contoh paling epik ialah hutan Royal Belum yang keluasannya lebih 300,000 hektar. Usianya dianggarkan lebih 130 juta tahun. Maksudnya, ia jauh lebih tua daripada hutan Amazon dan percayalah, masih banyak misteri di dalamnya yang belum pernah diterokai. Kita beralih ke bahagian kedua, nilai hutan. Kenapa berjuta-juta hektar ini sangat kritikal untuk kehidupan seharian dan juga ekonomi kita? Sebenarnya ada 4 tonggak utama kenapa kita perlu menguruskan hutan dengan sangat teliti. Kita uruskannya untuk menjaga keseimbangan ekosistem semula jadi, memenuhi keperluan asasi komuniti setempat, merancangkan aktiviti ekopelancongan dan semestinya membekalkan bahan mentah secara berterusan kepada industri kita. Keempat-empat ini memang saling berkait rapat. Untuk nampak dengan lebih jelas, mari kita kaitkan bahan mentah ini dengan kehidupan kita di rumah. Dari belantara tebal di luar sana, ia akhirnya tiba ke ruang tamu anda. Kayu keras digunakan untuk binaan dan perabot. Rotan dan buluh pula diolah dengan seni menjadi kraft tangan. Manakala daun mengkuang dan nipah sering dianyam menjadi tikar atau atap tradisional. Nampak tak betapa rapatnya hidup kita bergantung pada hasil hutan ini? Masuk ke bahagian ketiga, pemeliharaan berlawan dengan pemuliharaan. Persoalannya, macam mana kita benar-benar bertindak melindungi aset bernilai ini daripada hancur? Kunci utamanya di sini ialah perbezaan antara dua terma pengurusan ini. Pemeliharaan ini ibarat perlindungan awal. Kita lindungi, rancang dan urus apa yang sedia ada supaya ia tidak disentuh atau dimusnahkan. Contoh terbaik ialah mewartakan taman negara. Manakala pemeliharaan pula adalah proses rawatan. Kalau kawasan hutan tu dah rosak atau diganggu, kita masuk campur untuk pulihkannya ke keadaan asal, macam program tanam semula pokok. Kedua-duanya sangat penting untuk kelestarian. Sekarang kita ke bahagian keempat, tapak Ramsar dan Geopark. Ini boleh dikatakan permata mahkota dalam usaha perlindungan semula jadi bertaraf dunia di negara kita. Apa sebenarnya tapak Ramsar ini? Asasnya, ia merujuk kepada senarai tanah lembap penting yang dipersetujui secara rasmi melalui Konvensyen Global di Iran pada tahun 1971. Matlamat dia satu sahaja, memelihara kawasan tanah lembap dan sumbernya, terutamanya ekosistem hutan paya bakau yang kita tahu sangat kritikal untuk pembiakan hidupan marin. Sebagai contoh, bayangkan anda sedang berjalan menelusuri laluan paya bakau yang menenangkan ini, atau berdiri di mercu tanda Tanjung Piai, titik paling selatan benua Asia. Bersama lokasi seperti Tasik Bera dan Pulau Kukup, pemeliharaan berstatus tapak Ramsar ini menukar landscape tersebut menjadi destinasi eko pelancongan hebat sekaligus melindunginya daripada aktiviti pembangunan yang merosakkan.
Selain Ramsar, kita juga ada konsep perlindungan geopark. Sesebuah geopark mewakili kawasan yang ada tapak warisan geologi yang diuruskan secara holistik. Ia berdiri atas 3 tiang utama: memelihara warisan alam, menyediakan platform pendidikan dan menjana ekonomi tempatan secara mampan. Ia memang satu keseimbangan yang cantik antara alam, budaya tempatan dan keperluan manusia. Dan keagungan konsep ini memang nyata. Tengok sahaja formasi tebing batu purba dan sistem sungai pinggir pantai yang bersih dan tidak tercemar ini. Ini adalah bukti hidup bahawa usaha pemeliharaan biologi dan geologi secara bersepadu benar-benar menjadi di Malaysia. Kita raikan warisan alam dan pada masa sama, kita tak musnahkannya langsung. Akhir sekali, bahagian kelima, penjaga hutan. Masa untuk kita kenali siapa agensi dan organisasi yang menggalas tanggungjawab berat mentadbir wilayah hijau kita ini. Dari pihak kerajaan, inisiatif kita dipacu oleh pelbagai agensi gergasi. Ini termasuklah Jabatan Perhutanan, Jabatan Alam Sekitar, Perhilitan dan FRIM. Tugas mereka sangat meluas bermula dari aspek penguatkuasaan lapangan sehinggalah perancangan dasar. Dan anda tahu tak, penyelidikan perhutanan tropika yang dibuat oleh FRIM telah diiktiraf di Persada Dunia sejak tahun 1929 lagi. Memang hebat. Kalau anda nampak logo burung enggang, itu pastinya Perhilitan. Mereka ibarat barisan hadapan dalam mempertahankan integriti kawasan perlindungan. Matlamat mereka adalah untuk memacu penyelidikan, meningkatkan fungsi ekologi dan mengekalkan keindahan hidupan liar kita. Mereka tak jemu buat kempen pendidikan untuk pastikan biodiversiti kita selamat buat generasi akan datang. Tapi, kerajaan tak bergerak secara berseorangan tau. Kita ada banyak NGO yang jadi rakan pelengkap yang agresif. Antaranya Sahabat Alam Malaysia, NNS, Traffic, GEC dan semestinya WWF. Mereka sangat aktif mendidik lapisan masyarakat tentang kemampanan alam sambil sentiasa berkempen menuntut supaya apa jua pembangunan yang dibuat mesti mesra ekosistem. Sebut sahaja isu alam sekitar, pasti logo panda WWF ini terlintas di minda kita. Misi perjuangan mereka sangat padu. Mereka berazam untuk menghalang kemusnahan berterusan alam sekitar secara drastik. Mereka menjuarai pemeliharaan biodiversiti dunia dan sentiasa memastikan sumber semula jadi kita tidak diurus sambil lewa. Jadi kita dah tengok betapa besarnya khazanah negara kita dan siapa wira-wira yang memerah keringat menjaganya. Tapi ini tinggalkan kita dengan satu persoalan yang agak berat. Apa peranan anda? Sebagai individu yang cakna alam sekitar, anda adalah penentu dalam rantaian ekosistem kehidupan ini. Cuba renungkan sejenak. Adakah gaya hidup dan tindakan anda hari ini sedang menyelamatkan atau secara diam-diam memusnahkan hutan kita untuk esok hari?